Selamat malam dan selamat datang ke On The Record, rancangan temu bual mendalam i24 News. Ketika Israel menuju ke pilihan raya yang sangat penting, kami memutuskan ini adalah peluang yang baik untuk melihat secara lebih luas kedudukan global Israel selepas hampir 3 tahun perang berbilang medan yang berterusan. Satu tinjauan terbaru oleh Pew yang dijalankan di 36 negara menunjukkan penurunan ketara dalam kedudukan antarabangsa Israel dengan 67% orang dewasa mempunyai pandangan negatif terhadap Israel, termasuk di semua negara G7. Dan semakin muda usia, semakin teruk pandangan itu. Walaupun Israel tidak berangan-angan untuk memenangi sebarang pertandingan populariti, kecuali mungkin Eurovision, tren ini sangat membimbangkan. Dan walaupun terdapat banyak penjelasan untuk perkara ini, daripada antisemitisme klasik hingga kejahilan yang didorong oleh media global yang menyesatkan dan salah arah, jelas bahawa Israel telah gagal dalam usahanya untuk menghentikan atau bahkan memperlahankan gelombang anti-Israel ini. Jadi bagaimana perkara ini boleh berlaku selepas tragedi paling buruk dalam sejarah Israel dengan kekejaman paling dahsyat yang boleh dibayangkan dilakukan terhadap rakyatnya pada 7 Oktober dan disiarkan secara langsung untuk seluruh dunia melihatnya. Mengapa Israel mendapati dirinya berada dalam salah satu tempoh paling terasing di pentas dunia? Dan apa yang perlu dilakukan secara berbeza untuk menolak tren ini? Baiklah, untuk menghuraikan semua ini, saya berbesar hati menjemput Sharon Haskell ke rancangan malam ini. Dilahirkan di Kanada, Haskell ialah bekas timbalan Menteri Luar Israel. Jawatan yang dipegangnya daripada tahun 2024 sehingga bulan lepas apabila beliau meletak jawatan. Beliau adalah ahli Parlimen Israel, Knesset, bagi Parti Harapan Baharu. Dan sehari selepas beliau menyerahkan surat peletakan jawatannya, beliau mengumumkan penubuhan Parti Baharu yang dinamakan Israel First. Sharon Haskell, terima kasih banyak kerana sudi bersama saya malam ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Ya, terima kasih. Saya tahu sekarang sangat sibuk menjelang pilihan raya. Tapi terima kasih kerana meluangkan masa. Lihat, seperti yang saya jelaskan dalam pengenalan saya, ini adalah salah satu masa yang paling mencabar dari segi diplomatik untuk Israel dalam sejarahnya, atau sekurang-kurangnya dalam masa terdekat. Anda tahu, masa yang sukar dilupakan. Mari kita cakap terus terang. Israel adalah salah satu negara yang paling dibenci di dunia. Bagaimana kita sampai ke tahap ini? Dan adakah apa-apa yang kita boleh lakukan secara berbeza sepanjang perjalanan untuk mengubah hasil ini? Jadi begini, saya tidak akan mengatakannya begitu. Dan saya rasa memang jelas awak tahu betapa besarnya kempen propaganda terhadap Israel. Ia bukan sahaja masalah untuk Israel, tetapi ia juga masalah untuk dunia. Maksud saya, kita tidak pernah berada dalam situasi seperti itu. Di mana awak tahu pelajar universiti di New York mempersoalkan dan malah bersimpati dengan mereka yang melakukan kekejaman pada 11 September. Membakar bendera Amerika di jalanan atau bendera British di London di University Oxford. Awak tahu, pihak Emirat Arab Bersatu telah menarik balik pembiayaan dan biasiswa untuk pelajar mereka kerana mereka kata jika mereka pergi ke Oxford, mereka akan menjadi radikal di England. Jadi inilah masa Islamisme radikal mengambil alih dunia. Dan Israel adalah satu simptom dalam perang agama radikal global yang sedang kita hadapi sekarang. Ini bukan hanya masalah Israel. Ini bukan kegagalan Israel kerana kita tidak boleh melawan di Berlin, New York, Washington, London, Paris dengan sistem yang gagal di mana kerajaan-kerajaan itu telah membenarkan propaganda itu bukan sahaja bertapak tetapi berakar dalam masyarakat mereka. Sehingga anak-anak mereka membesar dengan kebencian terhadap negara sendiri. Tahu tak, membenci bendera dan tradisi mereka sendiri. Jadi apabila anda faham apa yang sedang berlaku sekarang di dunia dan anda faham bahawa kita sedang berada dalam perang dunia ketiga dan ini adalah puak Islamis radikal menentang kuasa-kuasa demokrasi dan kebebasan, maka kita boleh duduk dan mula menganalisis apakah kedudukan Israel di situ. Dan saya harus katakan bahawa kami telah berbuat jauh lebih baik daripada yang mampu dilakukan oleh mana-mana negara lain. Dan saya akan tambah lagi,
bahawa kini terdapat kerjasama khusus dengan ramai orang yang telah sedar akan realiti ini, realiti yang tidak selamat untuk diri mereka sendiri. Dan kini, mereka bergabung tenaga untuk memerangi Islamisme radikal di negara mereka sendiri. Dan itulah masalahnya. Ia bukan kebencian terhadap Israel. Ia juga bukan kebencian terhadap UK atau Amerika sebagai sebuah negara. Tetapi ini ialah perang demi kebebasan. Kebencian terhadap nilai-nilai demokrasi itu, nilai-nilai kebebasan, hak wanita, kebebasan bersuara dan kebebasan media, atau mana-mana perkara yang telah kita perjuangkan selama beberapa generasi yang telah diperjuangkan oleh datuk nenek dan ibu bapa kita dengan begitu gigih untuk dicapai. Ya, lihat, saya benar-benar setuju bahawa Israel adalah sebahagian daripada trend global yang sedang kita saksikan berlaku. Satu simptom dalam hal itu. Satu simptom dalam trend itu. Tapi lihat, biar saya mulakan dengan mengatakan bahawa terdapat kecenderungan anti-Israel yang jelas di PBB, dalam media antarabangsa serta dalam kalangan kelompok politik yang berpengaruh, sama ada di pihak kiri atau kanan, dan menilai Israel dengan standard yang belum pernah dikenakan sebelum ini. Anda sebagai timbalan Menteri Luar Negeri, bekas timbalan Menteri Luar Negeri, Anda jelas tahu perkara ini. Anda tidak perlu meyakinkan saya di sini. Namun apa yang saya ingin katakan ialah sebagai seorang wartawan Israel yang melaporkan tentang Israel untuk khalayak yang luas. Israel selalunya terlambat menyertai wacana. Ia kekurangan bukti dan gagal menyampaikan mesejnya dengan meyakinkan. Ya, saya kata kekurangan bukti, itu tidak bermaksud ia mempunyai bukti. Tetapi selalunya ia mengeluarkan reaksi pertamanya 5, 6, 10 jam selepas kejadian apabila wacana telah sepenuhnya diambil alih. Jadi jika saya hanya mahu melengkapkan, jika kebenaran dan fakta berpihak kepada Israel, yang saya percaya memang begitu, apa yang perlu dilakukan oleh Israel untuk memubah tren yang sedang dihadapinya ini? Lihat, mana-mana pakar propaganda akan memberitahu anda bahawa adalah jauh lebih mudah untuk menyebarkan pembohongan berbanding menyebarkan kebenaran. Dan kita telah melihat perkara itu sepanjang sejarah. Saya rasa anda tahu, tempoh sebelum Perang Dunia Kedua itu sangat jelas bagaimana propaganda dan pembohongan boleh menyusup masuk dan merebak dengan pantas. Dan fakta tidak penting, kebenaran tidak penting. Dan kita hidup dalam generasi yang di satu pihak ada golongan progresif yang melampau, yang enggan berdebat atau berbincang, enggan mengakui dan enggan melihat fakta, data dan maklumat sebenar yang diterima dan menetapkan semua teori mereka hanya berdasarkan satu perkara, iaitu emosi. Dan kemudian anda ada satu lagi propaganda sayap kanan radikal di mana mereka banyak bergantung pada teori konspirasi. Jadi, di mana peranan Israel dalam membongkar perkara ini? Lihat, saya rasa bukan itu isunya. Ia bukan hanya peranan Israel kerana perkara ini tidak membahayakan Israel sebanyak ia membahayakan Amerika, Perancis, England dan Sepanyol. Maksud saya, lihat apa yang sedang berlaku di sana. Maksud saya, lihat kadar jenayah, kadar rogol, hakikat bahawa generasi muda mereka tidak mempunyai sebarang kebanggaan negara. Dan saya ingin bertanya kepada awak, lihat situasi Sepanyol sekarang dengan, anda tahu, puluhan ribu pendatang yang masuk, wanita dirogol, rompakan berlaku. Maksud saya, ini benar-benar huru-hara. Kami berdua orang Israel dan sebagai seorang Israel, saya rasa tinggal di sebuah negara yang telah menjadi. Apa yang boleh dilakukan secara berbeza oleh Kementerian Luar Negeri di Sepanyol? Sedangkan mereka langsung hilang kawalan dengan membiarkan kumpulan Islamis radikal itu menentukan cara hidup mereka. Baiklah. Dan apabila awak berhadapan dengan teori konspirasi di satu pihak, di pihak lain pula emosi, langsung tidak bergantung pada fakta, itu mencetuskan masalah dalam masyarakat mereka sendiri. Dan saya nak beritahu, inilah yang dipanggil Perang Dunia Ketiga, Islamisme radikal terhadap kebebasan dan demokrasi. Awak tahu, ia bukan sekadar medan perang ketenteraan. Medan perang ketenteraan akan datang seperti yang berlaku di Timur Tengah, seperti yang sedang berlaku sekarang di Afrika, dan ia juga akan sampai ke bahagian lain. Ia sudah pun mula melumpuhkan. Tetapi ada pertempuran sebenar yang sedang berlaku, awak tahu, di parlimen, di bahagian ekonomi, di bahagian agama, di media sosial. Dan ia bukan tentang Israel,
Ia tentang tradisi dan kepercayaan mereka. Dan apabila front ketenteraan akan muncul kemudian selepas mereka sudah membina masjid yang dibiayai oleh Ikhwanul Muslimin atau Iran dan meradikalkan penduduk tempatan. Seperti yang anda lihat, Spanyol dan Belgium serta Perancis dan England serta negara-negara lain seperti itu. Jadi mereka telah menetapkan perkara itu selepas mereka meradikalkan melalui media sosial, meletakkan naratif tertentu dan benar-benar memesongkan pemikiran generasi muda di negara-negara Eropah tersebut. Apa yang anda fikir akan berlaku seterusnya? Ia akan menjadi satu front ketenteraan. Dan saya ada satu soalan untuk anda. Adakah anda pernah berkhidmat dalam tentera? Ya, saya pernah. Kenapa? Kerana ia adalah wajib sebagai seorang rakyat Israel. Baiklah, saya akan beritahu kenapa saya cakap begitu. Tempohnya 3 tahun. Ia memang wajib, tapi bukan sebab saya dipaksa. Saya sendiri memilih untuk menjadi askar tempur di tengah-tengah. Tentera kerana cinta pada negara saya, bangga dengan warisan dan sejarah saya untuk mempertahankan rakyat saya kerana saya sayangkan mereka. Okey? Kerana saya menghargai mereka dan saya mahu melindungi mereka. Saya faham apa maksudnya. Dan apabila kamu akan pergi ke Perancis, apabila tiba masanya, akan ada medan ketenteraan, bukan sekadar medan budaya, bukan sekadar medan media, dan mereka perlu bangkit dan berjuang untuk negara mereka. Siapa yang akan pergi ke barisan hadapan untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi mempertahankan budaya yang diajar untuk dibenci, bendera yang mereka bakar di jalanan dan sejarah yang mereka benci? Jadi, walaupun kamu melihatnya sebagai masalah Israel, ini sebenarnya adalah masalah Perancis, masalah British, masalah Spanyol terlebih dahulu. Dan kita sedang menuju ke arah itu. Kita telah melihat apa yang telah dilakukan oleh kuasa radikal itu di Timur Tengah. Kita lihat apa yang mereka lakukan di Afrika. Mereka juga hampir berjaya melakukan perkara yang sama di Amerika Latin kerana Hezbollah ada di sana. Mereka berada di barisan hadapan secara ketenteraan. Baik. Jadi, adakah segala-galanya yang dilakukan Saya oleh tidak Israel kata begitu. layak Tidak, mendapat markah jangan salah A+? faham. Tetapi saya tanya, apakah peranan Israel? Apa yang boleh dilakukan secara berbeza untuk menjadi lebih dalam Saya ruang mahu. media? Sfera? Sebab ada di Jadi, lapangan kami lakukan dan kemudian kami ada di sudah barisan lakukannya. hadapan media. Memasuki Kementerian Luar Negeri 2 tahun lalu dan kami telah melakukan banyak perkara. Okey, dan perkara pertama ialah berhenti bercakap tentang emosi dan apa yang kami percaya atau apa yang kami rasa atau apa yang kami fikir akan berkesan di Amerika atau akan berkesan di Jerman atau akan berkesan di England. Dan kami telah melakukan penyelidikan untuk mendasarkannya terlebih dahulu pada fakta. Dan itu memerlukan kos yang agak banyak, okey? Dan untuk melakukannya di negara-negara yang berbeza seperti itu, dan hasil yang kami peroleh daripada itu, kami telah membina satu rancangan yang kukuh. Dan mungkin ia tidak dirasakan sesuai oleh sesetengah orang, tetapi berdasarkan fakta, ia sangat berkesan. Sebagai contoh, kami telah melabur dalam alat AI dan alat teknologi untuk mengenal pasti apabila terdapat kes tertentu mengenai Israel. Jadi kami boleh bertindak balas dengan segera dan tidak perlu menunggu 6, 7, 8 jam sehingga kami mendapat laporan daripada kedutaan atau daripada seseorang yang memberitahu kami. Tetapi kami mendapat amaran merah serta-merta melalui program AI, di mana apakah mesej itu positif, negatif dan kami akan menanganinya dengan segera. Tetapi anda tidak boleh mengabaikan. Anda tahu beberapa masalah yang lebih mendalam. Okey, dan apabila kita bercakap tentang perkara-perkara yang sukar. Apabila kita berkata, saya akan beri anda satu contoh. Okey. Terdapat laporan palsu tentang Israel mengebom satu pusat penagihan bantuan kemanusiaan. Okey. Jadi, apabila anda menerima laporan itu dan ia dikesan serta-merta, anda mula menghubungi tempat yang mereka sebutkan. Jadi, anda pergi dan cuba lihat di Han Yunis. Anda hubungi pihak tentera. Mereka mula menghubungi, anda tahu, juru cakap. Dan mereka pergi dan mula menghubungi komander Semakan teliti dan mereka periksa mengambil dan mereka masa, berkata, itu kami jelas. tidak mempunyai apa-apa di sini. Jadi, anda kata, baiklah, untuk berjaga-jaga, mari kita mula periksa kawasan kejiranan lain di sekeliling. Jadi, anda mula menghubungi dan memeriksa semua itu sekali lagi. Dan anda mahu pastikan fakta itu betul. Dan mereka kata, tidak, dari mana laporan ini datang? Mungkin ia di utara. Jadi, apabila anda mula memeriksa di utara dan anda mahu pastikan semua pilihan telah diperiksa supaya apabila anda dalam talian dan anda kata, ini berita palsu, ini satu penipuan, inilah buktinya. Mereka tidak boleh menafikannya atau mereka tidak boleh sekedar memuat naik gambar atau sesuatu yang menunjukkan ia benar-benar berlaku. Dan lebih malangnya, apabila saya melihat rakan sekerja saya di media antarabangsa lain, mereka lebih mudah menerima naratif Hamas berbanding naratif Israel.
Tetapi kita Jangan memang silap perlu faham. beralih Ini kerana... bukan secara kebetulan. Ini memang disengajakan. Tidak. Sebab itu saya kata media yang mengelirukan dan tersasar. Tapi saya Ya. mau beralih. Alih kepada peristiwa semasa yang lebih terkini. Sebagai contoh, semalam Israel telah melancarkan serangan yang sangat luar biasa di Syria, 70 kilometer dari sempadannya dengan Turki. Sekarang, AS, Duta Besar AS ke Turki, Tom Barrack, beliau berkata bahawa perkara itu hampir membawa kepada konfrontasi langsung, konfrontasi ketenteraan antara Israel dan Turki. Adakah anda rasa serangan ini perlu? Dan saya akan tambah, Ada tanggapan ini di luar ruang propaganda? kritikan terhadap Israel oleh kerajaan, bukan oleh kampus, bahawa Israel telah menjadi pembuli, suka bertindak melulu, bahawa selepas 7 Oktober mengamalkan doktrin keselamatan yang boleh difahami, yang mesti menegakkan garis merahnya, bahawa ia telah melampaui batas. Tiada satu pun negara ini perlu berdepan situasi ancaman nyawa sebenar di sempadan mereka. Jadi mereka tidak memahaminya. Dan awak tahu tak, dunia suka orang Yahudi mati. Mereka bersimpati dengan kita bila orang Yahudi mati. Tapi bila kita adalah orang Yahudi yang berkemampuan, bila kita adalah orang Yahudi yang mampu mempertahankan diri sendiri, mereka tidak suka itu. Mereka lebih suka orang Yahudi yang mati. Tetapi Dan mengenai saya minta serangan maaf. itu secara khusus, Saya minta maaf. Saya tidak akan membiarkan anak-anak saya atau rakyat saya mati dengan simpati negara-negara Eropah atau negara-negara lain yang berbeza. Dan biar saya beritahu anda, Syria, dan ingat kata-kata saya, dalam maksimum 10 tahun akan menjadi ancaman serius kepada Israel, ancaman eksistensial. Apa yang sedang berlaku di sana sekarang ialah pasukan-pasukan tentera. Dan jika anda fikir bahawa Hamas adalah antara yang paling kejam, paling jahat, organisasi pengganas yang menjijikkan kerana tindakan yang mereka lakukan, ini tidak setanding dengan Jabhat al-Nusra dan Daesh, yang telah dibebaskan dari penjara mereka dan kini berkhidmat dalam pasukan polis dan tentera Al-Julani. Jadi jangan silap, ini akan menjadi salah satu ancaman terbesar Israel. Sekarang. Israel mempunyai banyak ancaman yang perlu diuruskan. Oh, banyak. Tetapi Dan- soalan saya ialah, adakah sikap ketenteraan untuk menyerang setiap ancaman yang muncul ini, adakah ini sesuatu yang boleh dikekalkan? Kerana ia telah menyebabkan Israel berada dalam perang selama 3 tahun, yang terpanjang dalam sejarahnya dan sebenarnya tiada penghujung yang jelas. Jadi, adakah ini realiti baharu untuk rakyat Israel, hidup bergantung pada kekuatan senjata dan Salah satu tiada daripada alternatif lain? pengajaran terbesar yang dipelajari daripada 7 Oktober. Dan pihak tentera menyatakannya dengan sangat jelas. Saya akan cuba terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Saya tidak pernah menterjemahkannya sebelum ini. Ialah bahawa Israel tidak sepatutnya menguruskan konflik itu, tetapi lahriah kepada... Bagaimana anda katakan lahriah? Lahriah maksudnya melumpuhkan musuh anda, okey? Kerana setiap kali anda cuba mengawalnya, ia akan berkembang menjadi tahap yang mengancam nyawa dan menjadi ancaman kewujudan. Dan apabila anda menangani masalah-masalah ini dari awal, maka anda dapat mencegah tragedi dan peperangan yang jauh lebih besar yang bakal berlaku. Dan kita tahu bagaimana rasanya berhadapan dengan kuasa Islamis radikal. Ada status quo di Syria. Mereka mahu memecahkannya. Kita perlu pastikan mereka faham apa maksudnya memecahkan status quo itu. Israel tidak akan dapat menghapuskan Islamisme radikal dalam dekad akan datang. Jadi, adakah itu bermakna untuk dekad seterusnya, Israel akan berada dalam perang aktif di pelbagai medan? Kita perlu terus lakukan segala yang termampu untuk mempertahankan negara dan anak-anak kita daripada Islamisme radikal. Ini betul-betul di sempadan kita. Inilah yang akan dilakukan oleh mana-mana negara. Dan maksud saya, semua hipokrit ini berkata, ya, kami akan benarkan Daesh masuk ke sempadan kami dan berada betul-betul di sempadan kami dan mungkin bawa beberapa askar Turki dengan beberapa peralatan untuk berada betul-betul di sempadan kami. Dan saya mahu melihat Spanyol. Awak tahu, bila Iran akan menubuhkan kumpulan pengganas, baiklah, dengan senjata yang mengancam kelangsungan hidup mereka betul-betul di sempadan mereka. Maksud saya, tolonglah. Dan jadi apabila Trump berkata, anda perlu hentikan serangan anda di Gaza,
Anda perlu hentikan serangan Anda di Syria. Kita Dan perlu anda hanya teruskan serangan dan anda ke lakukan Lubnan. segala yang termampu untuk memastikan tiada ancaman kewujudan terhadap anak-anak kita dan negara kita. Israel akan sentiasa menggulungkan tangan untuk berdamai, sentiasa. Tetapi mereka tidak melakukannya. Walaupun maksud saya adalah Kami mengatakan mendapat tidak peluang kepada di trans. Gaza. Kami beritahu mereka, letakkan senjata. Letakkan senjata. Itu sahaja. Letakkan senjata. Jadi, lembaga keamanan membawa satu. Dan Tolong, Perdana Menteri Netanyahu menolaknya. Adakah anda fikir bahawa pegawai polis yang merupakan pengganas Hamas mempunyai senjata? Bukannya militan Hamas yang mempunyai senjata. Bermaksud melucutkan senjata? Tolong jangan buat jenaka seperti itu dengan saya kerana ini tidak kelakar. Mereka ini adalah orang sebenar yang kehilangan nyawa pada 7 Oktober. Dan saya akan lakukan segala yang termampu untuk mengelakkan perkara seperti itu berlaku lagi. Dan itu juga terpakai kepada Lubnan. Kami mahu keamanan dengan Lubnan. Kami sedang membina jalan untuk keamanan dengan Lubnan. Tetapi, sebuah organisasi pengganas Islamis radikal Iran seperti Hizbullah mesti dilucutkan senjata. Kerana jika tidak, kita hanya akan mencipta ilusi ketenangan dan kestabilan sehingga mereka cukup kuat sekali lagi seperti kali terakhir untuk menyerang Israel. Dan kita tidak boleh sampai ke tahap itu lagi. Saya tidak akan benarkan perkara itu berlaku lagi dan saya akan lakukan segala yang saya mampu, segala-galanya untuk menghalangnya kerana anak-anak perempuan saya tidak akan melalui semula peristiwa 7 Oktober. Ia sangat jelas. Mari kita teruskan ke bahagian terakhir rancangan, segmen soalan pantas. Saya akan tunjukkan 3 gambar kepada anda dan secara ringkas, sila beritahu saya perkara pertama baiklah. yang terlintas di fikiran anda. Jadi ini gambar pertama. Ini adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Wah, lihat, dia seorang pemimpin yang kuat dan sejati. Baiklah, dan telah banyak kesukaran. Dan saya juga kecewa dengan beberapa perkara yang telah berlaku. Saya rasa dalam beberapa minggu kebelakangan ini, kekecewaan terbesar saya adalah rang undang-undang pengecualian. Dan saya telah menjerit, memberi amaran dan berjuang menentang rang undang-undang pengecualian itu, memberi amaran kepada mereka tentang apa yang sebenarnya akan terjadi. Dan awak tahu tak? 2 minggu lepas, dia datang dan dia berkata dengan sangat jelas, itu adalah satu kesilapan. Okey, jadi, awak tahu, dengan semua itu, awak tahu, dengan sedikit kekecewaan juga, awak tahu. Saya rasa bagus apabila ada seorang pemimpin yang mampu mengubah pendiriannya dan juga mengakui kesilapannya. Baiklah, mari kita teruskan ke gambar seterusnya. Ini adalah Ketua Parti RAM, Mansur Abbas. Beliau adalah, saya rasa, terlalu mendahului zamannya. Yang impian itu atau fantasi bahawa mereka mungkin dapat meletakkan konflik Israel-Palestin dalam keadaan status quo dan menumpukan pada membina semula serta memperkasakan komuniti Arab adalah sekadar khayalan semata-mata. Dan malangnya, apabila percubaan ini gagal, ia sangat jelas bahawa perkara ini tidak akan berlaku lagi untuk bertahun-tahun yang akan datang. Ya atau tidak? Adakah ada tempat untuk RAM dalam gabungan seterusnya? Sudah tentu tidak. Baiklah, dan gambar terakhir, ini adalah upacara anda mengangkat sumpah sebagai anggota Knesset. Baru lebih. Wow. 11 tahun yang lalu. Akan jadi 11 tahun pada bulan September. Wow. Sungguh satu perjalanan yang hebat. Maksud saya, wow. Ya. Iya. Jika anda ada satu saya. ayat untuk disampaikan kepada gadis muda di sana, apa yang akan anda katakan kepadanya? Ya, saya rasa ketika saya berada di sana 11 tahun yang lalu, terdapat begitu banyak visi dan inspirasi untuk datang dan melakukannya. Dan saya akan katakan kepadanya, teruskan ikut kata hati anda dan menyedari bahawa hari ini anda membawa sesuatu yang benar-benar berbeza ke Knesset. Anda sentiasa jujur dengan perasaan anda dan anda ikut apa yang anda percaya. Tidak kira apa yang mereka katakan, tidak kira apa yang mereka tawarkan. Dan saya hanya ingin memberikan dia kekuatan kerana anda berdepan dengan begitu banyak persoalan di sekeliling anda dan setiap keputusan yang anda buat, anda tahu anda ada persoalan. Adakah ini keputusan yang betul? Dan saya sentiasa membuat keputusan saya berdasarkan satu perkara. Apa yang betul untuk negara saya? Apa yang betul untuk rakyat saya? Dan saya hanya ingin memberikan dia lebih keyakinan dan lebih kekuatan
dalam keputusan-keputusan yang dia buat kerana ia sangat sukar dan sangat membimbangkan. Anda tahu, adakah anda membuat keputusan yang betul? Tetapi hari ini apabila melihat ke belakang, ya, menerima Liberty Awards. Tentang kebebasan ekonomi dan anda tahu kebebasan sivik satu demi satu berpegang teguh pada ideologi saya dengan nilai-nilai yang saya bawa. Sehingga hari ini berhadapan secara langsung dengan beberapa orang paling berkuasa dalam politik tanpa sebarang rasa takut. Tetapi anda tahu, hanya teruskan sahaja. Saya akan katakan saya sangat bangga. Anda tahu, Malangnya kita tidak mempunyai pilihan untuk mengembara masa. Tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih atas masa Anda, Sharon Haskell. Masih banyak yang kita belum kupas, tetapi saya hargai masa dan pandangan Anda. Sertai kami terima lagi. kasih banyak. Jumpa lagi di sini minggu depan di On The Record. Anda boleh cari episod hari ini dan semua rancangan sebelum ini di YouTube dan Spotify. Terima kasih kerana menonton.